Tengok. Depa ni double strike kan. Tu, hak tu yang paling idaman tu. Ni agak-agak saya berapa kilo bang? 2 lebih. 2 kilo lebih. Ini 4 kilo ni. Sorangnya. Ni kating oh. Kating aduh. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, welcome back to Fat Bala Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku berada di kolam Kuala Kedah Sport Fishing. Setelah sebulan lebih aku rasa cuti main kolam ni. Duk ajar dengan Tok Man ya. So hari ni berkesempatan hari cuti, so turun santai-santai bersama dengan jangan lupa subscribe Fat Bala Fish Hunter. Nani? So wife aku teman aku kan ni. Layanlah kami dua orang santai-santai petang ni. Kita tengok macam mana lagi ada hasil ke tak. Jom follow guys. Sebelum tu, bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hamba untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku tu ucapkan ribuan terima kasih. Okay guys, jom. Okay guys, hari ni aku mempertaruhkan Pro Lunastic 514 LB. Aku pairkan dengan Curado K, mainline 20 LB dan leader 40 LB. Mainline dari Zori. Leader aku beli kat TikTok je, Power Fish 40 LB. So ni aku pakai ST ni, ST dari Strike Bro 2.5 inci. Aku masukkan hook size 3 5 gram. Try tengok. 6 lah. 6 kita on. Sebelum ni pun aku pakai hook size ni. Okay, 6. You see that? Aku turun ke sungai pagi ini, Fat balas ikan jadi mimpi. Tangkap ikan, air tawar dan masin. Setiap hari bagai pahlawan mesin. Di dalam bot tiada gelisah. Roti tangan penuh dengan gagasan. Air bergelombang tak pernah diam. Setiap tangkapan penuh dengan keheningan. Fat balas fish hunter, base di tangan. Bersama Fat lautan jadi kawan. Air tawar, air masin tak peduli. Setiap tangkapan penuh dengan seri. Tiadalah halangan yang bisa hentikan ketabahan memburukan. Ucapan salam pada setiap tangkapan. Fat balas legenda di lautan. Dengan umpan janji tawa. Setiap lemparan penuh makna. Fat balas biarkan dunia tahu. Hero pemancing tetap setia. Fat balas fish hunter, base di tangan. Bersama Fat lautan jadi kawan. Air tawar, air masin tak peduli. Setiap tangkapan penuh dengan seri. Fat balas fish hunter, base di tangan. Bersama Fat lautan jadi kawan. Air tawar, air masin tak peduli. Setiap tangkapan penuh dengan seri. Aku turun
Dah. Lucu tak apa happy. Hilang happy. Air bergelombang tak pernah diam. Sekap. Tu auto leader. Hilang. Hilang. Balas-balas hilang. Selai kat dia. Ini jadi. Titik kalau ni jadi. Tak besar pun jadi apa tu. Jadi balik. Aduh. Dua kali dah ni. Hei. Ha? Oh, okey. Kalau tak dapat agak biar bang aku tu. Kalau tak dapat ikan baru bagi ikan. Ha? Duk polis. Ha? No, tak boleh mesti. Kita kan MSP. Oh, tak jangan. Tak lucu dah. Tak lucu dah. Oh, sabar dah udang tu. Ha, tu dia kali ketiga. Kali ketiga baru solid dah makan. Ha, telan biji ST. Mantap kan. Inilah hasilnya guys. Nampak. Tak apalah. Tak perlu jari. Tengok. Depa ni dah berstrike kan. Tu, hak tu yang paling idaman tu. Ni agak-agak saya 2 kilo bang. 2 kilo lebih. 4 kilo ni. Betul belakangnya. Ni kating ah. Betul. Tu. Oh yo. Matang sekak ni. Alai makan tak apa sekak ni. Makan lucu pun. Dia gigi. Aku turun ke sungai pagi ini, fak balas ikan jadi mimpi. Tangkap ikan, air tawar dan masin. Setiap hari bagai pahlawan mesin. Di dalam bot tiada gelisah. Roti tangan penuh dengan gagasan. Air bergelombang tak pernah diam. Setiap tangkapan penuh dengan keheningan. Fat balas fish hunter, pes di tangan bersama fat laut.
Okay guys, sesi casting ku rasa tamat untuk dekat ni. Alhamdulillah ada juga strike sekor. Miss 3 ekor juga lah. Alah lucu. So aku nak tukar game. Hari dah nak bertukar gelak lah. So aku nak tukar main pelampung, tukar setup. Kalau ada strike lagi aku kan. So tak ada, dekat ni je lah. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir tu, macam biasa aku jumpa bawah untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, jom semoga kita berjumpa lagi di next episode Ifah Balap Fish Hunter. Ciao. Terima kasih ya kepada peneman setia Ifah Balap Fish Hunter pada hari ini. Ni student dari University Utara Malaysia. InsyaAllah.